isu Akta Pembaharuan Bandar yang menjadi kontroversi. Katanya ada pihak mengatakan bahawa isu Akta ni akan menjejaskan orang Melayu di bandar, orang miskin di bandar. Ku selaku Menteri Keuangan, macam mana ku melihat Akta ini? Sudah tentu kalau buat macam tu seolah-olah kita nak usir orang Melayu daripada mereka tinggal di kawasan bandar. Jadi kalau dah jadikan perbezaan untuk kehidupan bandar dan luar bandar, seolah-olah macam orang yang tak mampu tak boleh hidup di bandar. Cukai bandar akan naik, cukai pendapatan akan naik, assessment rate akan naik, dan orang yang berpendapatan tak banyak sudah tentu tak dapat nak melayan ataupun memenuhi tuntutan masyarakat bandar. Jadi mungkin terpaksa pindah ataupun jual rumahnya, ataupun rumah yang disewanya dihenti sewanya supaya dapat berpindah kepada tempat yang murah, yang lebih padan dengan pendapatan dia. Akhirnya orang ini akan keluar daripada bandar. Dan tujuan kitanya bukanlah orang Melayu mesti duduk di luar bandar. Orang Melayu mesti duduk di mana-mana saja. Dan mesti dia mempunyai tempat di bandar. Ini sebahagian daripada negara dia. PM bagi jaminan bahawa ni tak akan beri kesan kepada orang Melayu. Maksudnya pemilih asal pun tak akan diketepikan. Jadi kita boleh percaya ke pada janji kerajaan tu? Janji kerajaan, banyak orang kata tak dikota. Banyak janji yang dibuat. Saya tak berani nak akur atau tidaklah kepada apa yang dijanji oleh kerajaan. Tetapi saya rasa dari segi pendapatan, orang Melayu tak mampu nak duduk di bandar. Kalau kita tengok di Singapura, banyak orang Melayu sudah berpindah kepada housing board, pindah kepada blok-blok yang sewanya murah. Sama juga di sini PPR kita, orang kita tak mampu nak sewa rumah pangsa yang mahal-mahal. Sewanya itu dari segi sewa. Jangan kata nak beli. Kalau beli nak bayar faedah hutang bank pun tak mampu dengan pendapatan yang dapat daripada kerjanya ataupun daripada sewaan bangunan-bangunan lain. Jadi saya tak fikir orang Melayu mampu duduk. Dengan sendirinya perbuatan ini akan mengusirkan orang Melayu daripada tempat mereka tinggal di bandar. Ya. Secara peribadi Tengku setuju ke tak dengan Akta ni? Saya sendiri tak berapa nak terima. Melainkan ada pindaan. Ada pindaan tu Ya. Pindaan dekat mana tu? Ya, pindaan umpamanya tidaklah akan berlaku perubahan kepada assessment kawasan-kawasan yang dimajukan oleh pihak pemaju ataupun oleh pihak pemerintah. Jadi kalau itu dilakukan kerap sangat, orang-orang yang pendapatan tak begitu banyak tak mampu nak melayan.